Okay, Assalamualaikum. Saya nak pergi beli barang dapur. Mak, boleh tak baju saya hari ni? Wait, tudung people. Okay? Okay, my OOTD today. Saya nak beli barang dapur mak. Selepas muntah teruk semalam, saya dah cuci kereta saya. Nasib baiklah. Nak dekat area atau melurah. Kalau tidak, tak tahu dah apa jadi kan. Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan enjin. Okay, selamat berpuasa semua. Welcome to my vlog. Saya on the way beli barang mak. Barang dapur untuk mak di TMG. Okay. Okay, now we almost there. Sekarang kita akan di sebelah kiri saya TDM. Sangat cantik. Okay. Tempat yang saya cover boleh kecil juga. Okay, kita akan turn di sini. Okay, bye. Saya dah nak sampai ke TMG Mart, tempat yang mak saya suruh beli barang dapur. Okay. Jadi marilah kita menjalankan tugas sebagai seorang anak yang baik. Amin. We arrive already. Bermulalah cari barang repah kari. Sekejap ni. Sebut kari ayam daging. Okay, nasi goreng pedas. Nasi goreng pedas. Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung pedas. Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Nasi goreng Cina. Nasi goreng ikan bilis. Nasi goreng ayam. Oh, makan rumah jatuh. Ya, tak problem. Tak jumpa saus plum. I don't know why. I pun tak faham. Saus plum. Plum. Siapa nama plum? Siapa plum kat sini yang kat tangan? Siapa nama plum? Oh my god, susahnya. Okay. Oh my god, I don't know why I tak jumpa saus plum. Saus plum ke awak? Bukan. Plum. Okay. Tak ada langsung kerisik. Macam mana kerisik? Siapa kerisik? Angkat tangan. Kerisik. Oh, kerisik. Okay. Kerisik sudah ada. Garam halus. Kerisik. Okey, kari ayam, kari ikan, sup arabi, nasi goreng, bawang, kerisik, nasi kucing, tomato, garam halus. Okey, dan beli barang, so kita beli balik. Okey, bagi dulu. Okay, I a bit confused now. Maksudnya masakan orang Tok Amin tak boleh buat sebab tak ada saus plum. Okay, dah cari banyak kali saus plum tak jumpa. Sorry, Ija. Dah 50 pun tak ada. Okay.
lagu Alfi Zumi dan nombor 31 Pelangi El Riz. Ya, terima kasih kepada Mania